Hampir 1,000 kenderaan yang sepatutnya dihantar ke Kota Kinabalu didakwa tersadai di Pelabuhan Kelang selepas kapal kargo yang membawanya terbabit kebakaran 3 Disember lepas. Dalam perjalanan ke Kepulauan Borneo, kapal kargo itu dilaporkan terbakar pada kedudukan 9.1 Batu Nautika berampiran Tanjung Labuh Batu Pahat, memaksa ia ditunda kembali ke Pelabuhan Kelang. Sebuah video dimuat naik di laman TikTok menunjukkan deretan kenderaan yang diparkir di pelabuhan itu. Selain mendakwa, pemilik kenderaan perlu membayar 60% nilai kereta jika mahu mendapatkan kembali kenderaan mereka. Seorang pemilik kenderaan, Firdaus Muhammad Yuzza, memberitahu FMT sudah hampir 3 bulan berlalu sejak kejadian kebakaran kapal itu. Namun puncanya masih belum diketahui dan sehingga kini juga kereta mereka ditahan. Sekarang ni isu dia, kereta yang total loss lah. Tapi kereta yang elok tu dia orang tak benarkan dikeluarkan. Yang saya dapat maklumat, pihak ejen bagi tahu kapal tu, kereta tu kena tahan sebab ada satu klausa dan mengatakan kalau kereta di laut terbakar, kerugian ditanggung bersama oleh syarikat kapal. Okey. Dia dipanggil GA, General Average tu. Jadi owner kereta persendirian ni kena bayar lah dekat kapal kan. Mengikut nilai pada kereta tu. 60% pada nilai kereta. Firdaus berusia 41 tahun yang baru pertama kali menghantar kereta ke Sabah berkata, dia dan mangsa lain tidak pasti klausa GA tersebut perlu ditanggung syarikat ejen penghantar atau pemilik kenderaan. Bapa kepada 3 cahaya mata itu kesal apabila pemilik kenderaan dituduh gagal mengambil pelindungan insurans maritim selepas membayar RM2,740 untuk menghantar keretanya ke Tawau. Sebab kami fikir 2,700 tu termasuk sekali dengan insurans kan. Ejen tak terangkan sama ada nak ambil insurans ataupun tak ada. Ejen tak ada terangkan. Kita tak tahu benda tu sebab benda tu bukan dalam bidang kita kan. Firdaus yang baru sahaja berpindah dari Kuala Kangsar ke Tawau 3 bulan lepas, kini harus menanggung kos tidak perlu apabila terpaksa menggunakan khidmat e-panggilan dalam urusan seharian. Tambah lagi, apabila sesi baru persekolahan. Surat perintah mahkamah mana? Yang mengatakan awak boleh tahan kereta ECL ada? Diorang tak ada. Diorang tak ada. Tapi diorang ada hak atas GA. Tapi GA tu bukan untuk tahan kereta. Ejen kepada ECL ni tak ambilkan insurans untuk diorang. Ini cerita dia. Cuba bayangkan, diorang bayar servis RM1,800 hingga RM2,500. Kenapa tak nak ambil insurans RM50, RM100? Betul tak? Semua tunggu kat luar. Make sure semua kereta park tunggu kat luar. Keadaan kereta, bayangkan kereta datang elok-elok, masuk dalam kapal tujuan nak hantar ke destinasi, dah lah diorang kena tanggung kerugian lagi. Tolonglah syarikat perkapalan ni kena fahamlah. Patutnya jangan naya orang macam ni. Tengoklah keadaan kereta orang. Kereta ni towing dulu. Dah, ni keluar jalan. Okey. Saya bersyukur lah sebenarnya pagi tadi lah, sebenarnya sebelum subuh tadi saya doa lah hari ni supaya diorang semua dapat bawa balik kereta lah sebenarnya. Saya minta dengan Allah supaya kereta-kereta diorang ni dapat keluar lah. Alhamdulillah masa ni okey lagi lah, cuma ada masalah sikit saja lah. Tak masalah. Lampu je. Macam mana happy lah, kereta dah boleh start balik. Okey. Alhamdulillah. Kena abang duduk sebelah lah. Alhamdulillah, syukur kami dah dapat kereta kami. InsyaAllah. Sujud syukur. Tarik. Ada satu kakak tu dengan suami dia tu. Dia cakap inilah kereta dia pakai untuk meniaga air balang. Inilah kereta dia pakai untuk menyara anak isteri dia. Kalau kamu orang ingat, dia yang menangis waktu dekat Northport pada tempoh hari. Dan hari ni saya nampak air mata dia tu, saya nampak dia gembira tu kakak. Ini satu kegembiraan kita semua. Sebab ada orang mungkin rasa tak penting kereta kecil ni. Allah yang bagi dia hidup, Allah yang bagi rezeki, tapi kereta itulah usaha dia. Akak lah yang paling sedih sangat saya tengok waktu. Boleh akak kongsi sikit? Sekarang ni Alhamdulillah, walaupun masih sedih tengok kereta tu macam tak boleh hidup sudah.
sudahlah, boleh sudah. Hari ni MOT tak bolehlah lepas tangan. Kita minta tolong and minta tolong update lah pada kita. Ni tak ada respon. Saya tak kata MOT tak bantu kita. MOT bantu. Tapi sekarang ni MOT ni cakap syarikat kapal pun tak layan. Tak hormat kepada YB Menteri yang berbahagia Datuk KSU. Dia orang tak hormat. Datuk Seri TKSU dah bagi tahu, Dr. Siva, you have to make sure I nak tengok invitation dia panggil semboyan dengan semua mangsa-mangsa ni. Jadi kenapa hari ni cakap-cakap orang-orang penting dalam negara kita, dalam kerajaan tak dipedulikan oleh mereka-mereka yang mengauk keuntungan beratus-ratus juta? Janganlah syarikat billionaire ni menekan orang-orang mangsa yang susah ni. Aku mengharap sangat kalau kau terus menganiaya orang macam ni, satu hari nanti engkau akan dapat beban yang kau tak boleh pusing. Kemungkinan kau kalau ada 4 kapal kau terbakar terus.